Selamat pagi. Time check 1.56 waktu Indonesia. Hari ni kita nak TikTok Gunung Sindoro pula. Sekarang kita kena buat registration dulu, buat head count, dengar briefing. Lepas tu kita akan naik ojek barangkali ke pos 1. Lepas tu baru kita akan start kita punya TikTok Gunung Sindoro pada tanggal 11 Jun 2026. Time check pukul 2.12 pagi waktu Indonesia. Sekarang baru sampai di pos 1 ojek. Tadi naik ojek daripada base camp sampai ke pos 1 ojek. Jimat masa banyak sebab kalau naik ojek pun dah 7 dekat 8 minit tadi. So gunalah ojek. Lagipun jalan dia tadi tu, kalau tak pakai ojek sampai sini je korang dah penat dah. Aku rasa korang dah patah balik dah. Memang gila-gila jalan dia tadi tu. Macam anak satu pacak dengan sempit. Tak boleh cakap lah macam mana. Semua tengah berkumpul, nak cukupkan head count. Lepas tu kita buat sikit briefing dan bacaan doa sebelum memulakan TikTok Gunung Sindoro. Sekarang ni kita dah ada di pos ojek namanya. Pos 1 dekat bawah sana tadi dah lewat. Habis sini kita akan menuju pos 2. Untuk jaraknya lebih Time check Para aku sik pur. 2.28 pagi waktu Indonesia. Engko kosan ras. Sejuk. Kosan ras tok. Berasak-asak mulut. Tak tahu dia berapa degree sampai berasak mulut. So kita akan mulakan perjalanan kita dari pos 1 ojek, pos 1 bawah. Ini adalah pos 1 ojek menuju ke pos 2. Okey ya. Barai ya. Okey. Let's go guys, kita slow je guys. Ya. Man. Dah. Nampak kita kat sini Betul lah. Sepatutnya sekarang tengah tidur kan. Tidur. Tu besok pagi makan nasi lemak, Minum dia tarik. minum Milo, roti canai. Betul tak kita cuti. Berehat. Time check 2.55 Ojek. waktu Indonesia. 2.55 pagi. Kita baru sampai starting point. Tapi ni yang baru punya lah. Time check sekarang pukul 3.04 pagi waktu Indonesia. Kita dah sampai di pos 2 Gunung Sindoro Via Keledong. So take 5, ambil nafas, minum air, kunyah-kunyah dan ambil gambar. Dan kentut buang angin. Time check sekarang pukul 3.56 pagi waktu Indonesia. Baru sampai pos 3 Via Keledong Gunung Sindoro. Alhamdulillah. Masih tinggi kat atas sana. Masih jauh lagi perjalanan. Tapi kita rehat sebentar di pos 3. Ambil nafas, minum air manis, top up gula. Depan tu ada city view dengan gunung Sumbing. Semalam kita dah naik. Hari ni kita naik Sindoro. Besok kita naik yang kat belakang, Selamat.
Time check 4:17 pagi waktu Indonesia. Baru sampai di area Sunrise Camp. Sunrise Camp Gunung Sindoro via Keledung. Dekat sini, kalau siapa yang nak nge-camp, camping, nak view sunrise, this is the area. Dengan adanya view Sumbing dan City Light. Tapi kita tak boleh rehat lama sebab dari post. Tadi kita post 2 ke post 3? Post 2. Pos 3. Post 3. Sebab tadi kita dari post 3 nak ke post 4. Ada lebih kurang 150 minit dari post 3 hingga ke post 4. So tak boleh rehat lama. Take 5. No, cannot take 5. 1 minute. Minum air. Then straight we go. Sunrise kan. Ada emergency shelter. Welcome to Sunrise. Okay Kak Syah. Hai guys. Hai guys. Halo. Nama saya Syafi'i. Sekarang kami di Sunrise Camp Gunung Sindoro via Keledung. Rancak. Ada 7 km lagi. 7 km lagi ya. 7 km lagi. Let's go. Macam Lapar. Bismillah dulu. Bismillah. Kalau penat sangat. Kau pernah terbukan. Sekarang kan tu sakit dah. Dah sakit dah. Time check. Sekarang pukul 5.33 pagi. Waktu Indonesia. Ada lebih kurang 400 meter ke atas lagi. Sekarang dalam ketinggian lebih kurang 2,600 meter. Gunung Sindoro ada dalam 3,000 something lah. Tapi ada a few more minutes untuk sampai ke puncak. Dan ini adalah view pagi di Gunung Sindoro Sunrise. Gagah berdiri Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu. Di belakangnya itu Lawu. Terdampar awan kapet ya. Siapa yang duduk dekat Merbabu pagi ni dengan sunrise dan awan kapetnya sangat beruntung. Siapa yang duduk Merbabu pagi ni sangat beruntung. Hari ni tarikh dia berapa hari bulan? 11 Jun 2026. Jadi siapa yang tengok video ni, siapa yang hiking ke Merbabu ataupun Lawu 11 Jun 2026, tolong share korang punya view awan kapet dan sunrise. God damn, Masya Allah. It's amazing view. Dengan Merapi keluarkan asapnya, masih lagi aktif mengeluarkan asap. Jomlah kita sambung hiking. Sebab aku tinggal seorang ni. Tengok bawah tak ada orang, atas pun tak ada orang. Semua dah tinggalkan aku. Tapi puncak dah dekat, 30 minit je. So let's go. Member kita lutut dah sakit sebab dah penat 3 hari non-stop. Ha? Longgarkan apa? Bag shaft. Tak, biar aku bawa sini. Bagi aku. First time. 2 bag. First time. Kali ni aku jadi rescue. Tak apalah, demi kawan kita. Pergi sama-sama, balik sama-sama jangan tinggal kawan Time check 6.20 waktu Indonesia. Dah sampai di pos yang viral, pos 4 Gunung Sindoro, Watu Tata. Ini yang viral dekat TikTok ni geng. Kita baru sampai. Tak tahu lah. Masih ada lagi satu tempat untuk di summit. Ini bukan summit.
Masih lagi ada tempatnya dekat atas. Kangkung juga sama. Terima kasih Kak Mas Ben sebab banyak bersabarlah dengan aku. Terima kasih ya. Mangan mulu. Ini nasi apa nih? Tak sabar aku nak buat konten kat situ. Tak sabar aku nak buat konten kat situ. Padam tuh terang. Cek 7 pagi waktu Indonesia. Kita sekarang dekat pos 4. Heading towards ke atas lah puncak. Pos 4 ke puncak lebih kurang 60 minit. Sekarang kita ada dekat 2838 meter dari palas laut. Pos 4 Watu Tatah. Tempat viral. So kita akan naik atas 60 minit lagi. Let's go. Itu dia panggil apa? Puncak tertipu. Masih lagi ada 2 penanjakan yang digelar apa, puncak tertipu Puncak tipu. Sebab dia tipu je. Tapi dia jauh lagi sebenarnya. Sebab tu dipanggil puncak tertipu. Tertipa. Tadi masih dijaga dengan rapi ya savananya. Dia naik area sini je. Time check. Sekarang pukul 8.25 minit pagi waktu Indonesia. Aku dah sampai puncak Gunung Sindoro. Dari pos 4 tadi ke pos 5 iaitu puncak Gunung Sindoro. Kalau laju 60 minit lah. Sebabkan aku player belakang. So aku ambil masa dalam 1.5 jam. Lebih 30 minit, 90 minit lah aku ambil. But here I am. Puncak Gunung Sindoro. Puncak Sindoro kali ketiga. Kali ketiga ni lagi mantap. Kali berapa? Tak tahulah. Tak terkira. Tak terkira sebab dia kita punya guide, porter, semualah dia. Bau dia kau mat. Bau kawah. Tu. Asap naik. Sebelah sana pun baru keluar. Tapi yang ni paling banyak. Bau dia kau mat. Bau dia macam cakap bau belerang. Bau dia bau belerang. Kau gila bau dia. Tapi belerang boleh sedut lagi. Ni tak boleh. So itulah dia TikTok Gunung Sindoro. Berat ya. Jangan cuba-cuba. Bye bye.